Ramai yang tak tahu, sebenarnya erection ataupun ereksi bermula dengan minda anda. Ramai yang jumpa dengan saya mengadu dengan masalah ketegangan dan saya perasan satu benda. Dia bukan saja hanya ada satu faktor saja menyebabkan masalah ni. Selalu ni dia jadi macam ni. Bila dah first time tak boleh nak perform, lepas tu cuba lagi kedua, tiga kali tak boleh nak perform juga, ini akan menyebabkan datangnya rasa anxiety ataupun stress. Bila nak bersama untuk next tu dah tak ada confidence. Dia datanglah mula rasa nervous, rasa anxious dan juga cuba nak mengelak-mengelak, tak nak bersama dah dengan pasangan. Bila anda ada keadaan macam ni, definitely dia akan mengganggu anda punya performance. Bertambah lagi dengan masalah ketegangan yang sedia ada. Apa yang jadi bila anda stres? Badan anda akan menghasilkan satu stress hormon yang dipanggil kortisol. Hormon kortisol ni bila dia meningkat dalam badan, ia signalkan body berada dalam keadaan stres. Ini akan menyebabkan body akan melebihkan aliran darah tu kepada organ-organ yang penting seperti jantung, otak dan buah pinggang. Dan bila darah nak mengalir ke alat sulit tu makin kurang. Ini akan menyebabkan lebih lagi mengganggu performance ataupun dari segi ketegangan. Banyak yang saya jumpa memang definitely kita boleh confirm dia ada masalah kesihatan seperti darah tinggi, kolesterol ataupun kencing manis. Tetapi lepas kita sedikit lebih lagi kita dapat tahu yang dia juga ada masalah psychological which is lebih kepada performance anxiety. Jadi untuk selesaikan masalah ketegangan untuk kes yang macam ni, saya selalu cakap yes, kita dekat clinical side kita akan bantu dari segi lancarkan balik aliran darah, kita akan bantu betulkan kesihatan dari segi kolesterol, kencing manis, darah tinggi, tapi kita kena betulkan juga psychological aspect tu supaya result dia lebih baik.